بسم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم على كل حرف تجب ويكتب الأمر Dua yang boleh ni. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقال شيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Katanya musannif kita Allah Ta'ala misalul musarrahati at-tab'iyyati fi al-mushtaqi al-halu natiqatun bikadha. Situ tu. Baik. Situ. Aku mana? Misal Kita masuk apa Harung kesurat ada. Ya. Misal tu apa tu? Apa? Terus kita mana? Ada jiwa ada ya baju. Kita duduk di kitab kita ni. Misal musarrah tabi'iyat. Fil mustaq. Ada. Sambung dah lepas tu. Lepas ngaji malam. Tu dia. Tengok demo ni lagu mana. Tengok lagu tu. Masalah. Kita tak tahu kita ngaji ni. Dekat atas base itu. Orang itu asadan buat ni ni. Belakang ni. Oh, rosi atas ada belakang lah tu. Ni nak mes ni. Tak ada ni. Oh, Bila ini ada. Dah atas ada. Tak? Atas ada. Anak tu duk live dah tu. Belakang ni tu. Lagi. Bila ini ada. Belakang tu. Yang aku orang panggil bak. Ni tu. Orang panggil isti'arah tasyrihiyah. Oh ni ada sini. Oh ni dah siapa ni? Ada. Oh belakang. Belakang aku. Suruh kerja. Tak ada banyak menang tu. Tak ada tu. Kita ni duduk belakang baju. Ada. Pusat apa? Kita main belakang orang ambil. Yalah, duduk belakang. Abang tu duduk depan. Kita sambung dengan semua ni. Semua yang boleh ni. Dengan kita nak. Ada pakai nak kita apa di CD ni. Semua kita. Duduk depan. Meh? Ada. Tu. Kita asal dia tu. Mana ada je boh, Mek? Mak, apa? Apa kata mah? Ni. Dia. Ini tadi base. Betul. Betul ni. Berapa lal kau ada mari? Serwo. Sorwo. Ni. Kal kafi patu al musarrah. Main belik benar ni. Salah muka tu. Wal makniyah fa innal isti'arah wa kana fi adilati amsyarakati amri fa amri. Patu bak tasbih ni. Tiba-tiba pergi musarrah. Nak male ni. Syai'un. Ni male ni. Jadi gin ni. Duk gin ni. Misal tu musarrahun dah. Meh? Gitu. Ada tak? Sepatutnya sini. Foto ni semuanya berbelah ni. Dari tak mah. Apa dia mulakan? Suara. Di musarrah. Suara itu. Ada. Yo goni pun tak ada dah. Muka surat pun tak ada. Apa ni? Jumpa dah.
Dia pun ada deh. Lihat ada tapi punya ada atas tu. Bukan li musarrah deh. Al musarrah. Sebabnya idafah ni. Misalu tu mudhaf. Al musarrah tu mudhaf ilaih. Situ kan nak pakai tu li tau. Bukan li tu al musarrah. Nak lah zahirnya ada alif lam lah. Video tu ke ketah. Oh. Baik muka. Baik muka. Ada. Dah. Jangan ni duduk dia sebenarnya. Dah. Oh ya dah. Ini dulu. Cuba deh. Ni boleh. Misalu musarrahati at-tab'iyyati fil mustaqi. Situ ni. Ya. Khabarnya al-halu takdirlah qauluka takdir gitu. Misal bagi al-musarrah ay al-isti'aratul musarrahat misalul musarrahati ay misalu al-isti'arati al-musarrahati at-tab'iyyati fil mustaqi ni kita buat hal pada perkata al-musarrahah ay hala kauniha jariyatan fil mustaqi begitu. Hal keadaan nyo isti'arah musarrahah yang tabi'iyah ni jariyatan berlaku iyo fil mustaq berlaku pada mustaq. Bau ni orang panggil kalau asliyah isti'arah berlaku pada mana asliyah ni? Masdar. Isi jami' dengan masdar. Ni majarot fi ismi jamidin wa masdarin. Adapun tabi'iyah ni majarot fi mustaqin wa fi'lin wa harfin tiga. Jadi mala tu berkaitan dengan orang panggil fi'il ni. Mala ni pula fil mustaqi pula. Berlaku pada mustaq. Khabarnya khabar bagi misal. Al halu takdirlah qauluka. Ai qauluka ialah kata engkau. Kata lagu mana? Katanya al halu natiqatun bikadza. Lepas tu syubbihat lalu tak? Ke lagu mana? Syubbihat. Kita tu lagu mana? Lalu dah. Nak ngaji ni tanda kata gin. Ai lepas pada al-halun natiqatun bikaza tu ai dalatun dilalatan wadihatan bikaza. Tanda gini. Ai dalatun dilalatan wadihatan bikaza. Gitu. Nak kita nak lepas-lepas dah ni ibarat yang mari al-muradu. Lepas tu barulah dia kata murad dengan kata natiqah mana dilal adalun dilalah. Gitu tak? Tapi yang ni tak ada. Tak ada sini tak ada. Al-murad tak ada. Jadi nak kita ngaji tu tanda kata ai ni tafsir makna natiqah tu lah. Natiqah makna dalatun dilalatan bikaza. Gitu. Dalatun dilalatan wadihatan bikaza. Sebab kita nak ambil perkataan dalatun ni nak guna tanya nasbih tu lah. Kalau kita tak takdir kau main mana ke khabar dilalah ni? Syubbihat dilalah tadi tiba-tiba main mana? Tu sebab tu kena takdir situ tu. Dia nampak. Faedah kita takdir situ tu. Faedahnya ketika mana kita nak tasbih tadi tu main mana? Fasyubbihat. Nanti tengok di tasbih. Dia katakan fasyubbihat ad-dilalatul wadihah. Mari mana dia tu wadihah? Dia kena natik tadi tu. Sebab tu kena takdir tu, kena tanda tu. Natik dengan makna ai dalatun dilalatan wadihatan bikaza.
Baru ni lah kita ngaji lepas dah. Ibarat mari al-muradu. Ni, pengamal le. Semalam ibarat katakan wa'tasimu bihablillah wal muradu fiku. Tu. Barulah mari fasyubihal wusu bil i'tisam. Nampak? Amal le. Baru mari tasbih. Fasyubiha al wusu bil i'tisam. Wa'tasamu tu. Mana apa asasamu? Dia jemah dengan fiku. Lepas daripada main murad tu lah baru patah tasbih. Kita nak tasbih lagu mana? Kita tak tahu asam mana ni. Sebab itulah kena tanda tu. Beres. Ibarat dia. Bukan jatuh orang panggil cara dia. Ni, dia hazah tu. Nak wicidik kita lah. Ni. Tanda kita ni. Jadi pehel tu ni. Jadi natik tu dengan mana ke apa? Dengan mana dalatun dilalatan, orang panggil yang menunjuk. Al-hal, kelakuan ni. Al-hal ay halus syai. Al-hal mana halus syai. Kelakuan sesuatu tadi tu ialah natiqatun, ialah bertutur ia bikaza dengan begia-begia. Bertutur dengan begia-begia. Apa mana natiqah dengan mana dalatun, dengan mana yang menunjuk. Halus syai, orang panggil kelakuan sesuatu tadi tu ialah yang bertutur, bukan yang bertutur, mana yang menunjuk. Ni, yang menunjuk akan sebagai tunjuk ke yang jelas. Dalatun dilalatan wadihah bikaza dengan bagi-bagi lah. Okay. Nampak ni? Kalau gitu fasyubbihat lah, tafriq dah lah. Barulah lebih tafriq. Ni, tafriq pada misal. Fasyubbihatid dilalatul wadihatu, maka ditasbihkan akan dilalah yang wadihah, yang jelas tadi tu, ditasbih bin nutqi, dengan nutqi. Nampak? Jatuh banyak bin nutqi, pada tanda situ ni. Tanda situ. Tanda kata gini. Tanda kata bijami'in. Tanda gitu. Kita ada bijami' tak ada juga ni. Bijami'in idahi ma'nal muradi. Bijami'i baca ngirafat lah. Bijami'i idahi ma'nal muradi. Wa isali wal isali ila zihni intah sekali. Jadi ditasbihkan akan dilalah wadihah dengan nutqi ni. Mana jamik dia? Mana orang panggil sifat yang mustarik? Mana sifat yang sekutu di antara nutqi dengan dilalah wadihah ni? Mana sifat yang orang panggil jamik dia? Wasfun mujama'i mana? Bijami'i idah. Dengan jamiknya, mana dengan sifat yang menghimpunnya, ialah idah, nak menyatakan maknul murad, dan juga wa isalil ila zihni, dan menyampaikan kepada zihni, otak lah. Itu tempat orang panggil jamik dia ni. Ni tempat yang menghimpun, orang panggil wajah syabah. Di antara musyabbah dengan musyabbah bih, mana wajah syabah dia? Ialah sama-sama nak orang panggil nak menyatakan makna murad dan nak menyampaikan kepada zihni. Tu nampak ni. Tak ada tu ni. Baru ni ngaji ada belakang bijami'in tu. Apa-apa nak tak ada. Jatuh kan kita kedai tak. Nak ni tak kata lah ni. Sebabnya tanda gini ni. Tak kedai lah, nak kedai deh. Nak kata jatuh ke. Sebab dia kita ada juga dah. Kita pik. Tak ada juga. Tu nak kata jatuh tak boleh tu. Sebab naskah semua kata ada belakang. Ni, kedai lah, kita kedai deh. Wastu'ira. Wah sini mana summa lah ni. Kemudian lepas tasbih tadi tu. Lepas tasbih lah baru boleh buat isti'arah ni. Summa kemudian lepas pada tasbih. Summa waw dengan mana summa.
Ni, waw dengan makna thumma. Kemudian ai ba'da tasbih dah. Lepas ba'da tasbih tu. Ustu'ira diisti'arahkan, makna dipinjankan ismul musyabbahi bihi, diisti'arahkan orang panggil ising, makna lapah tu lah. Ni, lapah ismul musyabbahi bihi. Yang ni lapah ising tak itu yang dalun yang menunjuk alal musyabbahi bihi. Mana musyabbah bih? Wahwa, tanda gitu lah. Wahwa musyabbah bih ni kena kepada siapa? An-nutku. Gitu mana gitu. Kita tak ada lah tu. Kita tak ada lah kita ni. Boleh jadi ke indah dipakan tu lah. Ni, hazah lah. Ni, orang panggil hasbus tsani di dilalatil awal. Hazah lakor. Ni, kena reti dah. Makna diistiarahkan ising, makna lapah. Ia menunjuk atas musyabbah bis. Musyabbah bis ini kena siapa? Tanda wahwa an-nutku. Gitu. Diistiarah bagi lil musyabbah, bagi musyabbah. Musyabbah ni kena siapa? Ai wahwa ad-dilalatu. Gitu. Al musyabbah sini kena kepada ad-dilalatu al-wadhihah salah. Tanda gitu. Tak ngorang lain ni tak kau ni. Tapi saja dah bisa. Makin mudah dah. Dia katakan al-halu natiqatu. Ni apa yang dia kata tanya kak. Isi kau pengen harah. So, natiqah ni. Natiqah isi pengen harah. Kalau tadi ilmu. Isi ni. Isi. Pati Singapura tu. Di Singapura tu. Natiqah Singapura. Isi pengen ko isi maf'ul ko. Sifat ni. Sifat ni. Sifat ni. Jadi sifat ni tu masuk dalam bagai mustuk lah. Ni, bagai mustuk. Jadi berlaku isti'arahnya sini. Orang panggil isti'arah ke apa tu berlaku di mustuk? Isti'arah asliyah ke tabi'iyah? Berlaku pada mustuk? Tabi'iyah ni, tabi'iyah. Jadi tabi'iyah dia tabi' bagi ke apa? Masdar. Tabi' bagi masdar. Ni, tabi' bagi masdar. Jadi ketika mana kita nak buat tasbih, ketika mana buat isti'arah, mesti isti'arah dengan masdar dulu. Barulah orang panggil istiqaq kepada isim fa'il ni. Sebab dia tabi'. Ni, tak boleh nak buat orang panggil nak isti'arah kepada dia lah, tak boleh. Sebab dia tabi'. Kalau gitu sini ni sebab dia kata nutku an-natiqah dengan makna dalatun. Mana dalah ni tak? Sebagai dilalah yang wadihah. Nah. Nampaknya ni. Jadi hak ni dia terjemuh dengan orang panggil betul-betul dah ni. Ni. Sama-sama sifat ni. Hak ni sifat ni ke tak? Padahal ketika mana kita nak isti'arah ni tu dengan masdar dulu. Sebab masdar tak asal. Ni. Jadi kalau gitu dia katakan ditasbihkan agak-agak mula step dia ni. Fasyubbiha adilalah. Dia ambil orang panggil masdar bagi dalah ni. Masdar dalah ni, masdar dia kata. Dalah yang dulu dilalatan. Masdar dia dal, orang panggil dilalah. Ditasbihkan akan dilalah, tasbih dengan an-nutqi ni. Bin nutqi. Musyabbah bihnya kena kepada an-nutqi. Dah. Seolah-olah kita kata sini, kita buai kat, kita buka sini dia ni. Nampak? Jadi seolah-olah kita kata al-halu. Jadi kan asal? Seolah-olah al-halu. Al-halu ni bermula ha ni ialah orang panggil dilalah. Ni seumpama kedah. Nampak? Kelakuan ni bermula kelakuan ni kelakuan sesuatu. Iyalah tunjuk ke dah. Tunjuk ke mana? Tunjuk ke yang seumpama dengan cakap tutur ni. Dilalah mana tunjuk ke ni seumpama dengan tutur dah. Insya-Allah gitulah. Orang panggil tasbih.
Apabila sudah syubbiha tadi tu, barulah ustu'ira. Ustu'ira ke apa? Ustu'ira akan apa ni? Akan ismul musyabbah bis. Mana ismul musyabbah bis ni? Orang panggil lapah nutku ni kita ambil. Isti'arah. Lapah dia ni. Lepas tu, ambil lapah dia tadi tu. Lil musyabbah. Bagi makna, bagi dilalah ni. Okay. Jadi ketika ambil makna tu ni, seolah-olah kita buai ni. Tak ada dah. Buai dah. Ada musyabbah bis saja. Jadi kalaulah isti'arah ada musyabbah bis saja, orang pesan ke apa? Orang panggil mentasrihkan musyabbah bis. Isti'arah musarrahah nama dia ni. Ayat mentasrihkan musyabbah bis. Nah. Orang panggil isti'arah tasrihiyah ataupun musarrahah nama dia. Habis itu. Step sini. Tak habis lagi ni. Nutku ni orang panggil masdar lagi. Lepas pada nutku tadi tu tengok. Mana tak ni? Awas tu ko kemudian dan diistiqaqkan. Tu wow situ makna summa juga lah tu. Dan yang ni kemudian ustuqa diistiqaqkan minan nutki daripada lapas nutki ni istiqaq jadi apa? Naik fa'il. Naik sampai daripada ustuqa. Akan natiqatun akan lapas natiqah. Daripada nutku kita istiqaq jadi natiqah. Daripada masdar kita istiqaq jadi isi fa'il. Bimakna apa natiqatun ni? Dengan makna apa natiqatun? Bimakna dalatun. Kita tu apa? Kita tu dengan PA ko dengan ising. Kita tu. Dalat. PA dalat tu. Ni, dah. Ni, nak ngaji ni. Tanda kata la'alla zahirnya dalatun. Ni dengan isim fa'il lah dalatun ni. Tanda kata situ tu la'alla zahirnya dalatun. Dalatun maf'ul mutlaq dilalatan wahidatan lah sebagai tunjukkan yang dilalah yang orang panggil tunjukkan yang wadihah nyata jelas. Ala tu maklum lah. Ni orang panggil kita takluk betul-betul kepada ustu'ira pun tak apa ataupun kita nak buat ala ni i'rab jadi sifat bagi maf'ul mutlaq yang dihazah. Ni, ustu'ira ai isti'aratan kainatan ala sabilil isti'aratil musarrahati at-tab'iyati. Gitu ni. Ala tu ni harja nak takluk betul-betul kepada ustu'ira atas tu boleh. Ataupun kita nak buat orang panggil sifat bagi maf'ul mutlaq yang dihazah. Takdir kan? Takdir dia kata isti'aratan. Ustu'ira tadi tu maf'ul mutlaq akan sebagai isti'aratan yang kainatan yang adalah ala sabilil isti'aratil musarrahati. Isti'arah akan sebagai isti'arah yang adalah atas jalan ni isti'arah yang musarrahah. Lagi pula yang tab'iyah. Kerana apa ilah? Kerana apa kata isti'arah tadi tu isti'arah facing atas jalan isti'arah musarrahah? Ni yang tabi'iyah kerana apa? Li jarayaniha. Le tu ilah pada kata ustu'ira tu lah. Cuma orang panggil sila kepada makna tabi'iyah. Dia nak ilah situ je sebenarnya, tapi nak orang panggil kena ilah je ni ustu'ira tu. Tapi sila makna tabi'iyah je lah. Nak situ. Li jarayaniha. Kerana apa kata isti'arah ni tabi'iyah? Li jarayaniha kerana orang panggil berlakunya tilka isti'arah ni. Tu rojak mudah tu. Li jarayaniha kerana berlakunya orang panggil tilka isti'arah tadi tu. Berlaku fi al-mustaqi, berlaku pada mustaq. Yang ni pada lapah mustaq. Fil mustaqi berlaku pada lapah mustaq. Mana tanda sikit pada mustaq ai wahwa lafzun natiqah lah. Ni wahwa lafzun natiqah tu lah. Gitu. Mudah faham. Tanda tu semua mudah faham ni. Kita ngaji tanda belakang cuma kata tanda tak apa tapi mula aku yang nak baca ni malah okey. Pok kita masalah dah kita tanda ngaji kita tanda dulu.
nak baca mula-mula ni kita tengok reti dah lah. Tak nak kepala lah mana katanya. Kita tanda belakang tu. Ni. Jadi berlaku tadi tu li jaroyaniha kerana berlaku sebab tu sebab apa panggil tabi'iyah kerana berlaku nyo tilka isti'arah ni berlaku mana fil mustaqi berlaku pada mustaq sebab kaedah kita dah ni al isti'arah jara fil mustaqi orang panggil isti'arah tabi'iyah tabaan kerana mengikut tu ilak di atas ilak ni ilak bagi ilak sebab apa dikatakan berlaku tadi tu pada mustaq tadi tu? Ni, dikatakan tabi'iyah. Taba'an ai tabi'an. Taba'an mana ai tabi'an kerana mengikut li jarayaniha kerana mengikut nyo tilka isti'arah tadi tu. Fil masdari kerana turut berlaku pada masdar. Sebab berlaku isti'arah ni mula-mula ni masdar dulu. Lepas itulah baru berlaku kepada mustaq. Nampak ni? Habis itu. Misalut tab'iyati fil harfi pula. Misal bagi berlaku isti'arah pada huruf. Orang panggil isti'arah apa berlaku pada huruf ni? Isti'arah musarrah yang tabi'iyah. Sebab tu boleh takdir tu. Wa misalu tabi'iyati ai wa misalu al-isti'arati al-musarrahati yang tabi'iyati. Cuma sini ni bukan misal lah, sini syahid ni. Sini syahid ni baca Quran ni. Ni, tu. Jadi wa misalu ai dengan mana wasyahidu. Wasyahidu al-isti'arati al-musarrahati yang tabi'iyati ni. Tu. Fi mana hala kauni tabi'iyah. Hal keadaan nyo isti'arah tabi'iyah ni berlaku mana? Jariyatan berlaku fil harfi berlaku pada harah. Fil harfi berlaku pada harah pula tu. Orang panggil isti'arah yang tabi'iyah. Berlaku pada harah. Harah mana? Tanda sikit pada harah. Tanda kata pada harah ni sawaun kana gitu ya. Sawaun kana harfa jarrin. Nampak gitu. Jadi harah ni sama ada iyo harah tadi tu harfa jarrin au harfa istifhamin ataupun harah istifham au harfa nafyin. Jadi umum lah harah tu tak kira lah harah ja ko ataupun harah istifham ko harah nafi ko ni tak kira. Dia umum. Jadi berlaku isti'arah ni berlaku di harah. Bukan berlaku dia orang panggil di ising mustaq ko asal isi jamid tu. Ini berlaku di harah. Misalnya, ni khabar bagi misal. Misal masyahid tu lah. Khabarnya qauluhu ta'ala firman Allah Ta'ala dalam surah Toha tak silap ni. Ni. Kau boleh tanda. Bahaya apa? Kita nak tu sini semua duk tengok dari kitab lain-lain tu surah Toha ni lah. Tak ada satu ni. 7. Tak ada hol. Gana? Tak ada hol. Tak ada hol. Kau mana? Misaluhu jadi. Misaluhu. Tak kena. Ini misal. Ya misalu tabi'iyati. Misalu mudhaf. Tabi'atu mudhaf ilah ni. Kitab tu kan? Misalu je ni, tak ada ho ni. Kitab tu tak kena tu. Misalu mana ada ho. Misalu tabi'iyat tak ada ho ni. Iyalah qauluhu ta'ala qauluhu ta'ala wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Jadi ayat wala usallibannakum tadi tu orang panggil badal bagi qauluhu. Mana firman Ta'ala ni? Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Fi juzu'in nakhli.
Wow tu orang panggil wow harakosan tu. Wallahi gitu. Wallahi ai wallahi la usallibannakum. Sesungguhnya aku hendak solo. Ni. Aku hendak solo akan kamu, akan sekalian kamu ni mana fi juzu'in nakhli. Di dalam pokok taman ada fi tu arah jar tu. Ni, berlaku istiarah situ. Bukan di dalam, makna atas. Ni, tak apa ni lah. Jadi qauluhu ta'ala ni perkataan Allah Ta'ala kalam Allah Ta'ala ko. Ni orang panggil nak hikayat daripada perkataan Fir'aun ni. Tanda pada kata qauluhu ta'ala ai. Ada gitu. Ai hikayatan an qauli Fir'aun. Orang panggil hikayat. Tuhan nak royak hikayat ke perkataan Fir'aun. Ni, kena kata sungguhnya aku nak solokan akan sekalian kamu ni mana fi juzu'in nakhli. Fi dengan mana Allah. Ni, fi tu dengan mana Allah daripada tu. Dengan maknanya wala usallibannakum ala juzu'in nakhli. Tu tafsir gitulah. Al-muradu. Tu mula-mula murad ai bi qauli ta'ala fi juz'in nakhli ni ialah ala juz'in nakhli. Juzu' mana pelepuh lah. Juzu' tu mana pelepuh. Ni. Pelepuh taman. Ni. Cakap nak orang panggil nak solo dalam pelepuh taman, mana atas pelepuh taman lah. Al-muradu ai bi qauli ta'ala fi juz'in nakhli ni ala juz'in nakhli lah. Habis itu. Jadi fi tu nak dengan mana Allah. Orang panggil isti'arah laki tu. Isti'arah pada harah. Orang panggil isti'arah tabi'iyah. Kalau gitu fasyubbiha dia nampak. Fasyubbiha maka ditasbihkan al-isti'la'u al-mutlaqu akan yang teratas mak versi mutlak. Ni isti'la' yang mutlak, makna yang teratas versi mutlak. Tak nampak boleh. Mana kata pula? Sebab ia tamaan Mana? di mutlaqah tu jadi. Ada ta mana? Utama buta. Tak ada Al-isti'la'u al-mutlaqu saja. Tak ada mutlaqat tak ada. Oh, tu bodoh deh. Kita tu kena jaga sikitlah. Ni sedia lah. Maka ditasbihkan akan al-isti'la'ul mutlaqu ai dengan mana apa isti' mutlaq ni ai tanda sikit. Wa huwa makna ala al-kulli. Wa huwa makna ala al-kulli buat gitu. Jadi isti'la' yang orang panggil mutlak ni dengan makna ala yang kulli. Ni. Kita saat ni mantik ni kulli juz'i tu. Ni. Sebut kata kulli ni kerti lah. Kerti apa? Banyak pun. Banyak boleh tafruk tu. Ni. Tu peti juga mantik ni. Tulis sini. Tulis bahas sini. Dia main kulli juz'i. Apa? Jadi peh tu. Peh mana? Orang panggil tasbih tadi tu orang panggil berlaku dulu dia orang panggil isti'la' yang mutlak. Makna Allah yang pasal kulli dulu berlaku. Seorang ni lah berlaku di masdar dulu tasbih tadi tu. Sini ni berlaku dia orang panggil makna Allah yang pasal kulli dulu. Barulah berlaku di juz'i. Kenapa? Tengok dulu. Dia gitu dia. Fasyubbiha al-isti'la'u al-mutlaqu. Tanda dah ni dah. Ai orang panggil isti'la' orang panggil ala yang ni lah al-kulli tadi dah. Tanda tadi dah. Tanda kan?
Tanda kata wahwa maknal ala al-kulli. Nak gitu ni. Tasbih bi zarfiyati dengan zarfiyah yang al-mutlaqati. Baru kena al-mutlaqati ada ni. Tamarbuta. Tu dengan orang panggil az-zarfiyah dengan keadaan zarah yang diitlaqkan. Zarah yang diitlaq sini ai wahya makna fi al-kulli. Gitu. Ai wahya makna fi al-kulli. Ni. Jadi zarfiyah hak mutlaqah ni makna kena kepada makna fi hak kulli. Fi ni makna dia tu orang panggil makna kul, makna asal. Ni kalau tak tilik kepada makna lain-lain, orang panggil makna apa? Zarfiyah fi ni. Ala pun kalau tilik ke makna asal dia tu ala makna isti'la lah. Ni. Jadi umum tu. Kadang-kadang Allah ni ada makna lain pada. Ni. Tapi makna asalnya isti'la. Ni. Fi makna saya zarfiyah. Ada fi makna sababiyah pun. Sini makna asal dia. Makna kulli bagi fi tadi tu makna yang kulli bagi dia ialah zarfiyah mutlaqah. Jadi murad zarfiyah mutlaqah ni ke mana? Makna fi yang ni lah, makna fi yang orang panggil yang kulli. Orang panggil bi zarfiyah mutlaqah ni ai bi kauniha zarfan mutlaqan tu lah. Gitu. Habis. Bi jami'i, dengan jami'nya at-tamakkuni. Jami' mudhaf, at-tamakkuni itu mudhaf ilah. Bi jami'in tamakkuni dengan jami'nya yang ialah orang panggil idafah bil bayan. Dengan jami'nya ialah at-tamakkuni, tetap dan kejap. Tamakkun makna tetap dan kejap. Jadi orang panggil ditasbihkan, orang panggil isti'la tinggi tak itu dengan makna zarfiyah, makna dalil. Zarah ni makna melingkung. Tu zarah. Ni, fi tu makna zarah. Nah, malai ni zarah. Orang duduk dalam malai tu orang mazruf nama dia. Bekah tu makna zarah. Air tu panggil mazruf. Napa? Ni zarah ni mana melingkungi lah. Benda yang melingkungi. Orang panggil al-ihtiwa. Ni, tu zarah. Bekah tu zarah. Air dalam tu panggil mazruf. Malai ni zarah. Ni, makrul lain. Makru tu orang panggil tipu daya. Berlaku bila? Berlaku dalam waktu malai. Orang panggil idafah mazruf kepada zarah. Nampak ni? Tu. Alai tu zarah. Sebab malai tu melingkungi. Berlaku dalam 30. Gitu. Jadi sini ni orang panggil zarfiyah, fitu zarfiyah. Tak, ala tu orang panggil isti'la, tertinggi. Jadi mentasbihkan makna orang panggil tertinggi tak itu dengan makna zarfiyah ni kok mana? Rupa orang panggil wajah sabah dia. Jamik kok mana? Jamiknya ialah tamakkun. Tanda sikit. Tanda kata gini, yakni tetap dan kejap dan lekat. Awak gitu. Tu dia. Yakni makna tetap dan kejap. Tanda pada bijami itulah tamakkun. Tanda pada tamakkun. Pada kata tamakkun yakni tetap dan kejap dan lekat. Lepas tu kalau kita letak di tepi, misal kita kata tak tepi, bukan tak atas tak tepi. Maka tak tetap. Ni. Kalau nak beri lekat dan tetap kena letak dalam ataupun tak atas. Gitu makna gitu. Intah kat situ. Semula kali lagi. Yakni tetap dan kejap dan lekat. Kalau kita fardu takdir ni, kalau kita letak di tepi, maka tak tetap. Mana tidak tetap lah. Mana tak tetap. Tu. Kalau nak beri lekat dan tetap, kena letak di dalam dan di atas. Sebab tu kita guna di dalam tu zarah tu. Zarah tu. Ni, guna orang panggil fi tak di sebab apa? Ada istiarah di fi ni. Orang panggil makna atas. Sebabnya orang panggil bijami tamakkun. Dalam pi tamakkun kemah. Duduk dalam kemah. Duduk atas pun kemah juga. Tu tamakkun tu orang panggil jamik kot tu.
bijami'in tamakkuni fi kullin ay fi isti'la al-mutlaqi wa zarfiyah al-mutlaqati. Begini. Fi kullin mana bijami'in tamakkuni fi kullin ay min al-isti'la al-mutlaqi wa zarfiyatil mutlaqati. Atau kullin ay min al-isti'la al-mutlaqi wa zarfiyatil mutlaqati. Habis itu. Ada reti tu ni. Orang panggil tasbih mula-mula. We tengok tu. Reti tu. Lepas pada tasbih fasaro. Tu. Fasaro maka melarak jeraktik. Begini. Tu. Ada iya ni. Ada Kayak fasiro tu, kayak fasaro lah. fasaro ada orang panggil alif maksur. Fasiro. Oh, tak ada iyo, tak ada iyo. Bukan fasiro ada iyo tu dah. Fasaro. Ni, tu asal daripada saroya. Mana orang panggil jakit, melarak. Tu ni. Fasarot tasbihu, maka melarak ataupun berjakit oleh tasbih tadi itu. Tasbih mana? Minal kulliyat, daripada kulliyat, daripada mentasbihkan pasal kulli. Al-isti'la mutlaqah mana kulli dah. Zarfiyah mana kulli. Orang panggil jakit daripada mentasbihkan akan kulli ilal juz'iyat, kepada makna pasal juz'iyat. Makna ala yang juz'iyat dan makna fi yang juz'iyat. Jadi jakit waktu. Pasal ni lah. Daripada masdar pergi jakit jadi mustaq. Ni. Tu. Sini ni daripada makna kulli pergi jadi makna juz'i. Mana nombor 3 talik bawah. Adakah lagi tak ada? Nombor haja tu. Ada. Ada nombor haja. Tu dia jauh kita ni. Nombor 3 lah banyak benar kena kau. Kita ada tu. Nombor 3 tu boh dia buat akar 3 ni. Kita tanda lah. Dia tanda situ, tanda kata ila juz'iyah ada situ. Dia kata al-murad bil kulliyat, bermula kehendak dengan makna kulliyat tu mana gapo? Wa huwa ialah al-isti'la'ul mutlaq. Wa zarfiyatul mutlaq. Mutlaqatu. Begitulah. Kulliyat tu dengan makna kena kepada isti'la' mutlaqu wa zarfiyatul mutlaq. Pun kita hang dah lagi tu. Ni. Dia kata kalau tanda sana ni tak bodoh semuanya kita nak baca nak itu tanda. Wal muradu bil juz'iyah, makna juz'iyah pula kena pada gapo? Ni ngerti pula juz'iyah kena pada gapo? Wal muradu bil juz'iyah, adapun yang dikehendaki dengan juz'iyah tu kena kepada gapo? Kena kepada huwa, ialah kena kepada muta'allaqu wal majruru, kena kepada muta'allaq. Mana muta'allaq bagi haraf jar. Ni, muta'allaq bagi ala, muta'allaq bagi fi tadi tu. Wal majruru, dan juga kena kepada majrur. Atau bagi juz'i. Tanda gini. Tanda sikit lagi. Tanda kata, tanda lepas pada tak ni lah. Lepas pada kata wal muradu bil juz'iyah wa huwa al muta'allaqu wal majrur. Tanda kata wa huwa, dan iaitu allazi, wa huwa ni kena kepada murad dengan juz'iyah ni. Ni al muradu bil juz'iyah tu jelah allazi jandariju makna al-harfi al-juz'iyyi tahtahu wahwa terujuk pada al-muradu bil-juz'iyah allazi yandariju, ialah yang masuk, mana makna yang masuk. Allazi kepada al-makna lah, kepada makna. Makna yang masuk kata kena. Ayat kena dah.
Allazi yang makna yang masuk oleh maknal harfi. Makna tu orang panggil pak ni. Maknal harfi yang masuk oleh makna harah. Harah mana sifat? Al-juz'i, makna harah yang juz'i masuk tadi tu mana? Tahu di bawahnya, di bawah allazi. Jadi makna harah juz'i ni masuk di bawah dia. Makna fi tu ada di dalam makna isti'la yang mutlak. Ada dalam makna zarfiyah yang mutlaqah. Ni, jadi nak kata makna juz'i ni kena ada muta'allaq dengan majrur dia. Barulah tubik makna fi. Kalaulah semata-mata fi saja tu tubik makna. Sebab tu dalam nahwu tadi tu takrif ke apa? Harah-harah ni. Kira takrif harah. Kalimatun dalat ala makna. Tapi bigoiriha. Tu bigoiriha dengan yang lain itulah kena kepada muta'allaq dan juga majrur. Harah kena pada kalimat tu, kena kalimah. Yang dalat ala nafsiha. Dalat ala orang panggil kalimatun dalat ala makna. Ni kalimah, harah ni kalimah tunjuk atas makna tapi bigoiriha. Bukan binafsiha. Tunjuk makna dia tu. Fi ni makna zarfiyah. Tahu mana makna zarfiyah? Tengok di muta'allaq dia. Dia tengok di majrur dia baru tengok makna fi. Tu orang panggil dia tu makna juz'i tu. Makna juz'i. Ni makna versi tu bagi makna juz'i. Kenapa? Nampak tu ni? Lepas tu sambung lagi. Fastu'irat kalimatu fi. Terjemah ni. Maka diisti'arahkan akan kalimah fi. Fi mana sifat? Yang al-mawdu'atu. Yang dihantarkan kalimah fi ni hantar li zarfiyah. Bagi keadaannya zarah. Jadi kalimah fi ni dihantar bagi keadaannya makna zarah. Nampak? Fi ni makna zarah kan ni? Yang apa dia tu? Yang juz'iyatin. Zarfiyatin yang juz'iyatin yang juzu. Gua nak kita tak bekah ni. Dia sebutkan tu. Betul dah juz'iyatin tu. Jadi zarfiyatin yang juz'iyatin khassatin. Orang panggil zarfiyah. Jadi fi tadi tu keadaannya zarfiyah. Lagi pula yang juz'iyatin, yang juzu. Juzu yang khassatin, yang khas. Ni, khas. Ustu'ira tadi tu, fastu'irat tadi tu, akan kalimah fi. Bagi siapa? Listi'la. Bagi makna isti'la. Ni, guna kalimah fi tapi bagi makna isti'la. Ni, isti'la lil makna isti'la. Isti'la mana? Al-juz'iyyi. Isti'la sini ni kena kepada ala tu dah ni. Kena tanda gitu tu. Ai wa huwa ala ni. Isti'la mana? Yang juz'iyyi. Khasin yang khas. Mana khas bagi ala tu lah. Fi dah orang panggil makna juz'i bagi fi, yang khas bagi dia ialah makna zarfiyah. Adapun isti'la makna juz'i bagi ala tu, yang khusus bagi ala ialah isti'la. Makna juz'i bagi dia. Isti'arah tadi tu maf'ul mutlaq. Isti'aratan akan sebagai isti'arah yang musarrahatan. Isti'arah bahasa musarrahah. Lagi pula yang tab'iyatan, yang tabi'i. Makna tabi'iyah ni lah. Orang panggil daripada kulli pergi kepada juz'i. Isti'arahkan akan kulli, makna isti'la yang mutlaqah kepada istilah yang juz'i. Nampak? Tengok. Litasrihil musabbahi. Le pada tadi tasrih tu, le orang panggil ilak lah tu. Ilak pada ustu'ira. Di isti'arah akan sebagai isti'arah yang musarrahah yang tabi'iyah ni kerana apa? Litasrihi. Sebut kata musarrahah kerana tasrih. Mentasrihkan ke apa? Kerana mensorehkan akan musyabbah di. Ni apa? Tani ke?
nak dia kekalnya ke apa? Dia mentasbihkan ke apa? Pasyubihak ke apa? Ditasbihkan kan? Istiqlaq deh. Bi zarfiyah. Lepas tu orang panggil hong adanya ke apa hong ada? Ada le ayat dia. Ada istiqlaq ko ada zarfiyah. Wala usallibannakum fi ko ala. Fi tu kenapa dia? Zarfiyah deh. Fi tu zarfiyah. Jadi seolah-olah tak ada istiqlaq ni. Hazah. Orang panggil isti'arah ke apa pasal hazah? Musyabbah. Ada musyabbah bih. Oh ni ada musyabbah bih. Isti'arah ke apa? Musarrahah namanya ni. Jadi sebab jadi gitu tu litasri kerana mentasrihkan akan musyabbah bih. Kenapa? Fiha padanya ai fitilkan isti'arah. Lepas tu wajarayaniha dan berlaku nyo tilkan isti'arah tadi tu berlaku mana? Fil harfi pada harah. Berlaku pada harah tadi tu hal keadaan nyo isti'arah ni tabaan ni kita buat hal pada orang panggil domain bagi jarayaniha. Tabaan ni kita erok jadi hal bagi orang panggil domain bagi jarayaniha tu. Hal keadaan isti'arah tadi tu tabaan ai hala kauniha tabi'an yang mengikut li jarayaniha bagi berlaku nyo isti'arah li jarayaniha di jarayaniha tilka isti'arah tadi tu. Berlaku mana jarayaniha fi muta'allaqihi berlaku pada muta'allaqnya. Muta'allaq bagi harah. Saat ni lah muta'allaq bagi harah ni kena pada apa? Aku satu bawah. Ni, dia kata wal muradu bil muta'allaq ialah maknal kulliyi. Wa maknal kulliyi fil harfi. Makna kulli tu lah. Ni, muta'allaq tu bagi makna kulli. Makna kulli pada harah tadi tu. Jadi berlaku makna kulli dulu. Makna istiqlaq kan itu. Makna kulli ke? Istiqlaq yang mutlaqah. Mana kulli dah? Dengan zarfiyah yang mutlaqah tah. Yang mutlaqah tina. Orang panggil mana kulli. Lepas pada tu pilih ambil pula orang panggil fasara maka berjakit kepada makna juz'i bagi dia. Ni, ala ada makna tu kos bagi dia. Yang kos. Oni fi ada makna kos bagi dia.